Welcome back to my channel. So untuk video kali ni saya nak unboxing hasil hunting dekat 7-Eleven geng. Nampak? Oh, ini adalah hasil buruan dekat 7-Eleven. Saya buat tadi petang lah. So dalam ni sebenarnya ada starter deck. Ini sebenarnya saya dah pernah beli geng, tapi hari tu dah adalah terjadi rosak hilang. So saya pun beli lagi satu baru untuk simpanan saja. So hari ni kita tak akan review ni lah, sebab kita dah review starter deck ni yang lepas. Kita tunggu starter deck yang terbaru, iaitu starter deck gentar. Kalau dah boleh didapat dekat pasaran lah. So hari ni kita nak review bukan nak review lagi, kita nak unpacking macam biasa lah. Kita punya favorite coki-coki bobo. So dalam ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. So semoga ada manis-manis. Oh ya, tadi saya beli, dia bagi saya free ni. Raya punya daripada 7-Eleven. Okay, so tanpa membuang masa, tanpa basa-basi jom kita tengok kita dapat apa saja. Let's go. So inilah dia geng, coki-coki yang kita hunting dekat 7E. Beli kat 7E petang tadi lah. Semoga ada manis-manis. So untuk kali ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pack. Kita bagi 3 belah kiri, 3 belah kanan. So ini satu single. So tanpa membuang masa, jom kita unpacking lagi. Jom kita tengok. Berewek. Untuk yang pertama, kita dapat double card. Okay, not bad. Jom kita cek card apa yang kita dapat. Keras juga ya. Kad sekongan ya. Mudah-mudahan ini sinar bot. Sebab saya sinar bot kurang ya, kurang. 1, 2, 3. Oh, cardboard. Cardboard dah ada banyak lagi. Okay. So pack card yang kedua. Semoga kita dapat apa nama dia? Retaka ataupun sinar bot. Kad sekongan lagi kan? Sebab 2 tu saya kurang lagi. Saya perlukan lebih banyak. 1, 2, 3. Boboiboy duri. Okey. Untuk pack yang pertama, kita dapat terus double card. Jom kita tengok pack yang kedua geng. Pack yang kedua dapat double card lagi. Seronok juga dapat double card. Kita tengok apa isi dia. Api bot geng. Api bot. Okey. Yang seterusnya. Oh, saya tak sabar lagi yang tunggu next starter deck dengan next pack yang akan muncul di pasaran dalam masa 2-3 minggu ke depan ni lah. Itu pack Unite dengan starter deck gentar. 1, 2, 3. Hangkasa. Okey, menarik. So 2 pack dapat 4 card. Untung juga lagi ya. So ni pack ketiga, kita tengok ada ke double card lagi. Double card lagi. Okey, jom kita tengok apa isi di dalam. 1, 2, 3. Oh, kita dapat joker tu. Juggle nut. Buka lagi. Satu, 2, 3. Ying. Okey lah. So bahagian pack belah kanan tu dah nak habis lagi ya. So ada 4 lagi. Tengok. Adakah ini double card lagi? Ya, double card lagi. Okey, menarik.
dapatkan apa? Angkasa. Cantik. Kad seterusnya. Apakah dia? Angkasa. Okey lah. So, pack yang seterusnya. Double pack lagi kah? Double pack. Oh, triple pack. Super lucky, geng. Super lucky. So, jom kita tengok. Tolonglah, sinar bot. Tolonglah, retaklah. Adakah? Oh, ini macam Bobo Boy. Bobo Boy basic, geng. Oh, tak. Bobo Boy solar. Okay, nice. Next one. Oh, apa ni? Ni tengok. Ya. Next. Okay. Menarik. Kita tengok apa dia ni. Kalkatoa. Kalkatoa. Okay, geng. 2 pack yang terakhir, geng. Nak buka belah mana ni, geng? Nak buka yang mana dulu? Okay. Komen. Teka-teka saya nak buka yang mana. Cepat, kiri atau kanan. Okay, kita mulakan dengan kanan lagi ya. Let's go. Semoga ada manis-manis. Double card kah? Oh, double card lagi, geng. Okay, double card. So setakat ni semua kita dapat double card, geng ya. Double dan triple. Okay lah. Tengok dapat apa? Motorboat. Menarik. Cantik. Next one. Jom kita tengok dapat apa. Kalkatoa. Okey, geng. Ini adalah pack kita yang terakhir, geng. Semoga dapat manis-manis lah, geng ya. Tapi saya rasa ni pun double card lah. Double card. Oh, double card. Okey. Jom kita tengok apa isi dia, geng. Okay. Mana nak buka ni? Sangkut. Alamak, sangkut lah, geng. Okay. Kita tengok dapat apa. Motorboat. Cantik. Okay, yang ni last, geng ya. Yang ni last. Dapat sinar bot ataupun retaka pun jadi lah, geng. Oh, kalau merah ni. Adakah ni kad sokongan, geng? Seakan-akan kad sokongan. Kalau merah nampak. Okay, kad sokongan, geng. Sinar bot. Kad sokongan. Pasubot. So habis, geng. Untuk berapa pack tadi tak kita ingat lah. So ok lah, not bad. Kira macam jackpot juga lah, dapat banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kan. So kita akan simpan kad yang kita ada ni dekat starter deck yang terbaru. Oh, coba. Dah nampak ada banyak lagi kan. Ini yang hasil unboxing sebelum ni lah. Kita tambah ke dalam. Cantik. Okay, geng, itu saja untuk video kali ni. Semoga korang terhibur lah. Jangan lupa like and subscribe, geng ya. Sebab saya memerlukan subscribe, like and share korang. Sebab view video saya semakin berkurang, geng. Hopefully korang boleh bantu saya lah. Okay, geng. So, assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.